Han. Weh, kau dah balik kampung lah Kau sejak kau masuk Fast Furious tu, mana kau nak lepak kampung? Mana kau punya RX-7? Dah kena tarik. Kau nak naik apa? Aku naik Grab tadi. Ni kita siapa ni? Entah. Aku main sandar nak posing. Mana kau dulu boleh terpilih kat Fast Furious Tadi dia pergi audition. Tu? Dia buka audition kat Penang. Lepas tu aku pergi casting. Tapi kalau ikutkan Fast and Furious tu, dia dah buat bahasa Penang tapi tak edit. Dia tak wujud bersama orang putih. Kalau Penang dia tak edit Fast and Furious. Dia apa? Fast and Furious. Han, kau duduk biasa lah. Tak payah duduk macam kau landing kat kereta. Projek dah habis ke? Ada projek baru apa ni? Tadi apa job? Fast and Furious dah tak ada, tapi dia buat edisi ni. Edisi Malaysia. Edisi Malaysia. So tajuk dia? Fasting in the Ramadan. Kau punya penerbit tu dah masuk mualaf ke? Tahu lah, tapi tu memang projek terbaru lah, Fast and Furious. Fasting in the Ramadan. Paling dah tak ada lumba-lumba lagi lah. Lumba ke masjid. Alhamdulillah. Dapat jumpa Toretto, dapat jumpa The Rock kan. Dapat jumpa kawan-kawan aku tu. Toretto tu aku panggil To The Rock suka makan apa? The Rock. Itu aku ada bawa dia pergi singgah KL. Dia tinggal nak makan rojak. Toretto pula. Toretto tu asas gamat. Ni pelakon-pelakon semua ni memang orang Malaysia lah. Mostly Malaysia punya naturalisasi. Sekarang ni apa tips untuk jadi drifter yang hebat macam kau? Tu yang best tu. Drifter Drifter. Ya, ramai tanya aku lah. Tips tu aku boleh bagi, kena ada lesen lah. At least P lah. Lesen dah drift ke gila?